Cuba bagi contoh emas 2010 hingga 2015. Betul ke ejen-ejen emas cuba tutup fakta 2011 sekitar USD 1,900, harga emas turun sehingga USD 1,100 sekitar tahun 2015. Tahun 2008 berlakunya krisis kewangan global yang membuatkan permintaan emas dan juga harga emas meningkat. Krisis kewangan global dianggap berakhir pada tahun 2010 apabila ekonomi utama seperti Amerika menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pada tahun 2011 bermulalah pemulihan ekonomi di mana di sini kita akan nampak penurunan harga sehingga tahun 2015. Penurunan 42% dalam tempoh masa tersebut bermakna kalau siapa beli pada tahun 2011, mereka perlu tunggu masa yang lebih lama untuk mendapat keuntungan sebab harga tengah turun. Pada waktu ini pasaran saham dan ekonomi sedang mengukuh menyebabkan pelabur lebih berminat kepada wang fiat terutamanya USD berbanding aset selamat iaitu emas. Bermaksud pada waktu pemulihan ini permintaan emas menurun dan ramai pelabur beralih kepada wang fiat, saham dan sebagainya. Pada waktu ini, Amerika Syarikat menjadi dominasi tunggal kuasa dunia. Tiada cabaran ketara daripada negara-negara lain. Bermaksud pada waktu ini tidak ada pergolakan yang serius melibatkan kuasa-kuasa besar. Bermaksud pada tempoh waktu tersebut, keamanan di peringkat global sedang berlaku, tidak ada sebarang kucak-kacir, tidak ada pergolakan. Perdagangan antarabangsa berjalan dengan lancar. Pemulihan ekonomi berlaku sangat pantas. Jadi dekat sini saya boleh simpulkan ramai pelabur lebih cenderung berminat dengan wang fiat terutamanya USD berbanding dengan aset selamat emas. Bermaksud telah berlaku penurunan permintaan untuk emas. Tahun 2025, kenapa saya kata kena mula simpan emas? Hari ini kita lihat telah berlaku ketegangan geopolitik dan perpecahan kuasa dunia. Dunia kini terpecah kepada dua blok utama. Blok Barat yang menentang pengaruh China dan juga Rusia, manakala blok yang kedua, blok Timur, China, Rusia, BRICS yang cuba mencabar dominasi negara Barat. Dan sekarang ini juga banyak konflik sedang berlaku antaranya perang Rusia-Ukraine, ketegangan Selat Taiwan dan persaingan di antara Amerika dan China. Dan sekarang kita diancam ekonomi yang tidak menentu. Inflasi meningkat sangat tinggi. Risiko yang ketiga adalah krisis kewangan baru. Risiko kejatuhan sektor perbankan terutamanya di Amerika dan juga di Eropah. Ancaman yang keempat yang semakin menjadi-jadi sekarang ini adalah konflik dan perang. Kesimpulannya saya boleh katakan untuk tempoh ini berbeza keadaannya dengan tempoh kita hadapi sekarang tahun 2025. Semoga info ini dapat membantu tuan-tuan perempuan untuk membuat keputusan sama ada nak bermula menabung dan memiliki simpanan selamat emas ataupun tidak. Bagi yang berminat untuk memiliki simpanan emas fizikal di Public Gold, boleh tekan link di bio ataupun boleh isi beg biru ataupun boleh tekan di mana-mana link yang saya tinggalkan. Jom kita simpan emas, jom kita beli emas, jom bersama saya dan Public Gold.